You tengok Korea kat rumah jadi nak masak tu memang dah lah. Jadi you datang kemari, dah semua apa yang you nak makan. Ini kalau tak habis ni boleh bungkus bawa balik rumah. Mari yung ke The H Cafe Manjung. The H Cafe Manjung ni benar-benar sebelah dengan court badminton Manjung. Senang lah kamu nak terojah nanti kan. Besar. 2 tangan. Kau bawa anak panik, keluarga kamu datang makan sini, kamu boleh ambil set siakap ni. Ada siakap seko, kalai ikan masin, daging masak merah ni tom yam campur, macam-macam ada kamu. Dan kamu akan dapat 2 nasi baru RM39.90 kamu. Kalau kamu nak tambah nasi lain pun boleh. Oh, macam Tengok lah bunga tu nak jatuh. Kat sini kalau kamu nak makan shake up pun ni ada. tu banyak lauk je kamu. Ada ketam, ada udang, ada kepah, ada sotong Berapa ke lagi adanya? Ni ada lala. Jangan risau. Tak habis boleh bungkus bawa balik rumah. Ini shake out dia rasa macam kari-kari. Tak kisah sangat dah rasa apa, janji rasa sedap boleh makan. Itu yang penting. Dekat belah luar pula dia ada bakul sate kome. Ada sate ayam, sate daging, sate kulit lah. Simpik pada Simpik ada. Yang ini sate dia. Ayam, daging, kulit. Kulit ni komen. Gemar benar lah ya. Sate kulit RM1, sate ayam RM1 2 kupang, sate daging RM1.5. Ini pula set talam western ni. Ada spaghetti bolognese, ayam chicken chop, ada fresh kentang goreng, ada hot dog dengan ada new slow. Kalau kamu nak makan ala carte pun ada. Macam ini ayam butter meat. Banyak portionnya. Air special dia pula air teh ais buih, air mojito dan yogurt strawberry. Demo ni komen baru dibuka seminggu dekat Manjung, dekat The H Cafe, benar-benar depan dengan court badminton Manjung. Kita mula sampai kedai orang Melayu kita, The H Cafe. I take komen.